Dan ini pula tindakan keji dan biadab perilaku tentera pengganas Israel. Hamas mengesahkan bahawa tentera pengganas Israel menyerbu Masjid Al-Hijrah di Bait Hanina, Baitul Maqdis Timur ketika jemaah masjid sedang menunaikan solat kemarin. Ahli Biro Politik Hamas Harun Nasir Al-Din mengecam tindakan itu kerana tentera pengganas Israel menghina masjid dengan memakai kasut di dalamnya dan memaksa jemaah berhenti menunaikan solat. Beliau yang juga Ketua Pejabat Hal Ehwal Quds berkata perbuatan tersebut menunjukkan Israel tidak menghormati piawaian agama dan moral serta gagal mematuhi norma kemanusiaan. Nasir Al-Din menambah dalam kenyataannya kepada agensi berita Yaman Sabah bahawa serbuan itu berlaku di tengah-tengah perang agama berterusan oleh penjajah dan serangan terhadap tapak suci termasuk penjarahan masjid, tanah dan manusia. Beliau turut memberi amaran mengenai situasi berbahaya di Aqsa akibat serbuan berterusan ke atas Masjid Al-Aqsa, termasuk sekatan terhadap penduduk, pos pemeriksaan tentera, pemeriksaan PAS dan warga negara serta penahanan dan serbuan berterusan. Dalam video tular berdurasi 1 minit 50 saat, seorang tentera pengganas Israel dilihat tiba-tiba memasuki masjid dengan memakai kasut, menepuk bahu seorang jemaah dan memeriksa kad pengenalannya. Tentera itu juga dilihat menahan 2 lelaki selepas melakukan pemeriksaan.